Ini berita yang aku tak suka. Enzo Fernandez dikabarkan akan berpindah ke Manchester City. Okey, sekarang ni Chelsea bagi ultimatum dekat Man City, either kau bayar 120 juta ataupun tak ada. Okey, tak ada negotiation, tak ada low ball. 120 kau boleh ambil Enzo, tak ada kau tak payah beli midfielder ni. Okey, so jom kita cerita sikit pasal transfer news yang ini. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Sebenarnya berita pasal Enzo nak ke Man City ni bukanlah pertama kali kita dengar, bukanlah baru kita dengar. Sejak Enzo Maresca ambil alih Man City, daripada awal transfer window lagi memang dah ada rumours Maresca nakkan Enzo dekat City. Senang cerita, Maresca nakkan budak-budak Chelsea lah. Gusto dia nak beli, Pedro Neto dia nak beli, Enzo pun dia nak beli. Tapi kalau Pedro Neto dengan Gusto aku suka. Yang ini aku tak suka. Sebab bagi aku Enzo Fernandez antara player yang sangat-sangat penting untuk Chelsea. Chelsea season lepas barai pun dia skor banyak, dia tolong banyak. Lagi satu, serius aku cakap, dekat Stamford Bridge memang ramai yang sukakan Enzo. Chan Enzo tu antara Chan yang selalulah berkumandang dekat Stamford Bridge. Okay, fan-fans memang suka Enzo ni. Tak tahulah kalau fan punya hati dah berubah sejak peristiwa semi-final lawan England itu hari kan. Tapi aku rasa ramai fans yang tak minat England sangat-sangat nakkan Enzo stay di Chelsea. Termasuklah aku. And satu lagi yang aku tak suka adalah harga yang diletakkan oleh Chelsea. 120 juta. Weh, kalau aku letak terus 150. 150 itulah baru betul menunjukkan yang Man City nak beli Enzo. Sebab Man City spend hampir 120 juta kot nak beli Elliot Anderson kan. And dah spend that amount of money dah. Man City ni ada duit. 120 juta tu sangat-sangat possible untuk kelab macam Man City yang tak kedekut beli player-player mahal tau. Okay, so this is actually a very big possibility to happen. Okay, so aku sangat-sangat risau lah sebenarnya sebagai fan Chelsea. Aku sangat-sangat risau, aku tak nak tengok Enzo bermain di Man City. Satu lagi yang menguatkan perpindahan ini untuk berlaku sebab Man City memang dah ready nak jual Rodri sama ada dekat kelab Real Madrid ataupun Barcelona. Sekarang ni nampak macam ke arah Barcelona lah. So, once Man City jual Rodri, diorang akan gunakan duit tu untuk beli Enzo. So, duit tu memang ada guys. And diorang letak harga 80 juta kot dekat Enzo. Dekat Rodri. Okay, sebab hari tu Barca tawar 50 ke apa tak yang diorang reject tu. So, Man City memang nak cari midfield dan sekarang ni ini adalah pilihan utama diorang. Aku lebih rela tengok Enzo Fernandez ni main dekat Real ke kan, main dekat kelab-kelab luar EPL lah. Aku tak sanggup tengok Chelsea lawan dengan Enzo di Premier League. Okay, so apa pendapat korang fan-fan Chelsea? Adakah korang suka kalau Enzo tinggalkan Chelsea ataupun tidak? Korang boleh komen dekat bawah. Untuk peminat-peminat Man City, kalau korang nak beli jersey Man City, korang boleh check link di bawah.